Alright guys, Assalamualaikum. Selamat malam-malam video ni. Malam ni kita... Oh yo, gelap. Apa hal ni? Alamak. Kita cuba cari belut pada waktu malam. Nampaknya Pak Long. Mana kepala dia? Ada kepala dia, tengok mana? Dalam video. Mana kepala dia? Wih, tu kuning tu. Ya ke? Ya. Confirm. Tu. Dia mata tajam lah. Pancing. Tu dia keluar tu, gerak-gerak tu. Besar weh. Oh, bagi tali. Bagi tali. Nampak mancing malam. Mancing malam. Okey tak kau? Kita didatangi tetamu saudara daripada Tasik wilayah, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Boleh tak? No, dia main drag. Dia main drag pula. Kau dapat tail. Tak dapat, kau pergi balik sekarang. Kepala dia keluar weh tadi. Kan? Dah memang keluar. Dia lapar. Macam susah je Mikael Laci tengok. Tak sangat pakai BC. Yang merakam pun boleh tahan juga ni. Bismillah. Jangan sampai koyak. Ada. Janji naik Mikael. You can do it. Macam mana permainan dia tu? Keras Alamak, katak pula depan. Katak biarlah. Tak ada apa pun katak tu. Tu kita zoom geng. Tak nak keluar? Boleh keluar tu. Okey. Dengan bunyi mesin padinya lagi. Malam mesin padi. Macam besar je Mikael. Oi. Woi. Kau campak dekat Haji. Belut pertama kita. Alhamdulillah belut pertama. Baru buka. Kita berjaya mendapatkan belut yang pertama di belakang rumah. Taklah, kita buat YouTube. Jangan lepas dia pandai. Pakai jerami. Nah. Pakai jerami. Pakai jerami, geng. Oi, Pak Long jumpa. Kepala dia dah lapar. Macam tu lah kalau mancing malam, sonok ke kepala dia keluar. Asal? Dia tembus. Tolak ke atas, tolak ke depan. Tolak ke depan. Nak juga. Okey. Banyak interframe ni. Allahu Akbar. Allah. Belum takbir raya lagi. Boleh tak? Sini pegang. Saya boleh buat. Ya. Tangan yang ketiga juga. Lihat ni teman-teman ya, teman-teman. Dah keluar. Bagaimana? Dah keluar. Alhamdulillah. Jangan lepas. Mentang dapat haruan sekilo, dapat belut permulaan. Ya, Alhamdulillah. Ni Cik Ing kau nampak. Terbakar layan lah dia. So malam ni memang ramai sikit meriah kan. Nampak gelap-gelap ni abang ipar saya. Ni saudara sepupu, cousin. Tu depan tu pun cousin juga. Kita orang semua enjoy. Jangan lupa kalau mana-mana yang ada single available tu, cari Apis. Marah. Okay, malam ni kita try pakai isi ikan. Isi ayam. Problem sikit geng cek lubang. Makan Ada makan tak?
Lucut. Dah lepas. Koyak ke apa? Awal lagi. Pujuk lagi. Hari ni miring. Bangau. Bangau Mikael. Oh, makan lagi. Makan. Biar telan. Okay, geng. Aktiviti waktu malam. Mana dah? Campak je kang. Belut kan? Mana? Kalau dapat ni, berjaya kau. Susahnya. Ha? Biar dia. Mana lubang dia? Selamat terus Suka hati lah. Acik minta frame kau je ha. Puy, mancing pakai BC, hampau, kumplau. Okay. Alah, lepas. Alah. Keluar balik kan? Alah, dulu. Kita masih lagi bersama misteri mencari belut. Aku buat pancing kat ni. Tapi itulah, aku malam agak silau sikit lah mata. Aku harapannya berobet je lah ni Cik Daus. Boleh dapat tak boleh dapat, it's depend for the apa, for rezeki kita malam ni. Malam ini ku sendiri. Sebenarnya sekincan ni hujan, tapi air agak penuh sikit. Teruskan pencarian, mencari lubang belut. Allah. Mungkin ada. We are never know. Mungkin belut-belut lapar terjuntai kan. We are never know until we know. Bapak poyo gila aku. Diam-diam katanya dapat je. Tu besar tak? Okey lah buat lesen. Tadi lari. Apa dia? Belut tadi tu. Keluar? Aduh. Mana dah. Kira. Ini empat special. Aduh mak. Kasih tu. Kira seekor balik lah. Puh, nampaknya tempat berebut makan lagi lah. Tempat Daus makan lagi. Kita enter frame dia lah. Kita macam tak dapat. Okey, kasih zoom sikit. Lepas balik. Kasih naik Daus. Nyamuk dia kemain tu. Dia luar balik. Hah? Lepas? Aduh. Semua saya try. Kau nak nama je kan. Mesti lah. Mau famous. Aduh. Gila batas lah. Internet. Meribas balik tu. Ay, ada. Ada sini. Mana makan? Ada sini. Terus makan? Letak terus makan tu. Biar telan. Situ Depan muka. Depan muka je. Tengok gelak-gelak. Tu makan juga? Dua-dua makan? Double strike. Okay, double strike. Harapannya tak tahu macam nak rakam ni. Sekejap. Patutlah aku terzoom. Zoom in. Mana sangkut je cakap makan. Sikat. Kopong naik tu airnya keluar tu. Itulah. Kalau mancing ke? Mana yang ni? Kalau
Letak je. Dia kalau dah macam tu malu, dia letak je nanti dia makan. Nak kena kuda ayam juga lah. Okey. Lagi sekali sayang. Makan. Makan lagi. Bagi je lama-lama, bagi telan. Cicip aja. Makanya. Ya. Tu namanya belum pandai tu. Kita dia kena pakai ni bah. Kena pakai siput. Siapa tak nak lihat. Bacin. Kena suka. Kena bacin-bacin. Cik Apis okey, Cik Apis? Nyamuk. Nyamuk Oh, banyak lagi. Nyamuk semua. Air dia keluar-keluar tu, Bet. Kita tengok Otai mainkan teknik-teknik mancing belut di kala malam kesepian. Wih, tu naik balik tu. Sikat. Ni sangkut ni makanya ni. Dia buang balik. Sangkut kat tanah. Bagi kecil je lah. Kecil je bagi ujung-ujung. Weh, kau dah dapat belum yang sini? Belum. Tu lah, ambil lah kat situ. Tak ada. Dah tak nak makan dah. Makan, cuba kau letak lagi. Cuba tarik lagi, mana tahu. Makan terus. Terus. Lapar tu. Ush, nyamuknya sini banyak betul lah. Bau. Besar ni. Besar tapi makan anu. Makan pandai. Belajar. Dah buang ke? Keluar tu. Habis dah umpan dia. Ada pak dia. Pak dia ramis. Tu sana tu. Tu. Tu ha. Yang ni. Hook up tak? Nampaknya betul-betul dia mainkan jiwa kita, geng. Korang tengok je lah sampai boleh naik besar. Berhasil ke tak berhasil aku tak tahu lah. Yang pasti masing-masing dapat. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Kuncai midai-midai sepai. Nampaknya perlawanan dia. Ambil lampu ni, bis. Okay, aku fokus into frame. Ding. Pocek. Pecah lubang. Oi, makin dalam. Makin dalam Balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, besar. Besar ke? Kecil. Taruh belak lah. Belut tua belut tua Tak tua Uish. Lepas ni memang bongok lah ni. Ui, besar loh. Oh, besar untuk setakat malam ni. Alhamdulillah. Terbaik geng-geng randuk ni. Tu dia. Okey. Kita interframe depa je lah. Kan? Pandai lah cari lubang di saat-saat kebuntuan, di saat-saat so top.
Okey, selamat, alhamdulillah. Kita sambung cari lagi, geng. Ni tengok padi-padi nampak ni. Nampak ni. Padi-padi semua malam-malam. Macam keluar je. Wish, tadi tak sempat nak rakam, geng. Dia punya apa? Dia punya kepala dah keluar. Jauh bagi umpan terus makan. Pom lah naik ni. Oh, Mikro. nampak besar biasan cahaya. Alhamdulillah. Mana ada mikro? Janji belut lah, janji belut. Matanya tajam betul. Nampak saja. Yang penting ada barang, geng. Dapat? Dapat. Bekasnya pun tak semegah kita ni. Begitu. Apa tadi apa ni aku tak tahu lah. Cari apa ni. Macam mana Pis? Okey. Nyamuk. Pak Long. Nyamuk tak tahan. Banyak nyamuk dah habis. Nyamuk dah dia hasil. Banyak nyamuk dah berhasil. Okey lah tu derma darah. Ni saya tahu apa ni. Dia pun nampak haruan ke kat sini. Pakai katak, geng. Sebab kata nampak ada haruan. Belut tak bangau. Tapi sebab banyak air majoriti dalam. Aku nak tengok apa nak dia akalkan ni. Tu dekat pelapang ni. Yang belah depan. Mana? Yang dekat-dekat sana. Mana macam ni dah? Aduh, Mikael. Baling-baling kotaknya lari dulu. Kita tunggu je lagi sampai video ikan dimakan. Nanti kita dah akan balik lah. Okay, geng. Tak tahu tadi aku letak mata kali kosong dia makan kat lubang ni. Tak masuk habis. Bismillah lah. Tak makan dah? Oh, kan? Tak makan. Bagi dah telan dulu. Makan terus. Ada try tu. Sikat. Oh, saya sikat dah. Sikat je lah. Ya, angkat ke atas. Jarum ke belakang. Kali ni ke belakang. Tadi kan lubangnya ke sana. Aku tadi ke sini. Aku jangan pecah ke atas. Bagi tegang je. Ha, tarik. Tarik tak? Ui, babon. Ha. Ha, kau tengok. Tinggi sikit. Mana? Memang tak ada lah tu. Dekat tadi lagi tak? Tak ada. Apa lah? Itulah, la ilaha illallah. Cari. Tanah keras ni. Selak. Lemak hilang pula. Dah dapat hilang pula. Aduh, Mikael. Cari. Semut.
Hah? Semut? Ada. Siang pun tak jumpa. Hampir mancing macam tu. Besar. Dah lah besar. Alright geng, dah sampai rumah dah. Hasil depa tadi total 3 ekor je ni. Tengoklah ni ha. Tu 3 ekor lah. Termasuk yang jatuh tadi hilang. Semuanya ada 4 ekor, yang jatuh satu. Satu yang belut kelima pun. Kelima. Okay lah geng, jumpa lagi untuk video akan datang. Tu depa tengah cek katak. Anak beranak cek katak. Okay lah, jumpa lagi. Assalamualaikum.